Ada fake ke? Allahu Akbar. Produk tengah meledak, mesti keluar fake. So, mengelakkan kalau you all terkena benda fake, you all dah beli kat beg kuning saya. Saya dah promote pasal invitation ni, yang mana link tu memang yang betul. Pi dekat seller yang dekat beg kuning saya. Tu so pi gatai pintan lain. Ya Allah, hampun ni kadang duk tanya awak tu, awak ni ambil senapan pi kawat. Nak beritahu satu benda. Benda tengah meledak, mesti ada. So, mengelakkan you all terkena macam tu. Ni, serum ni memang padu. Manalah dia pun tak keluar fit macam tu. Hampa tak tengok ni, dia punya padu macam mana. Ni, pekat tak pekat ni, nampak? Dan dia bagi immediate result bila you all pakai tu. Kulit you all glowing ni. Nampak? Ni, cantik. Nampak tak glowing? Dan bagi siapa yang ada kulit kusam, melasma kulit dan jeragat, dan kulit dia pun kering, dan lepas tu tambah pula diserikan dengan pori-pori terpeluh tengah macam tu punya besar. So, sama besar dengan lubang hidung. Pandai. So, mengelakkan you all ada masalah macam tu. Dan okey, apa you all kena buat? Dapatkan yang ni di beg kuning, you all akan realise, ya Allah, pori-pori you all yang sama ni, sama neck besar dengan lubang hidung, dah mulai mengecik. Dan muka you all immediately nampak berseri. Ya Allah, dia punya glowing memang tak relax, nampak. Pandanglah, lihatlah. Tengah apa lagi, seller tengah bagi good price. Saya mula-mula kena produk ni, saya beli dengan harga 30 lebih. Saya beli tau, demi Allah. Lepas tu, you all tengok sekarang, seller tengah bagi good price, result meledak. Pi ke beg kuning saya, mengelakkan you all kena yang fake. Yang pastinya bila you all beli original, you all akan nampak result dia. So, dapatkan beg kuning sekarang untuk kulit yang lebih cantik. Dan dia paling padu kalau siapa yang ada kulit kering. Kalau saya kulit berminyak macam mana? Selang seri. Selang 1 hari pakai. Hari ni pakai, esok tak. Lusa pakai, pula tak. Acilut kucing lompat. Mesti dapatkan cepat. Pakai di beg kuning sekarang. Assalamualaikum.